people drew up this fight. They really thought the Dengan 22 knockout dan kadar knockout 95%, dia bukan saja menewaskan lawan, malah menghancurkan mereka. Inilah peninju paling digeruni dari Puerto Rico, kebanggaan Maternilo, Matias. Malah dia pernah menjadi punca kepada satu tragedi di dalam gelanggang. Undefeated Dadashev is in a tough spot. Max, I'm gonna stop it. Max, you're getting hit too much. Untuk memahami motivasinya, kita perlu kembali ke tempat asal semuanya bermula. Suriel Matias lahir pada 31 Mac 1992 dan membesar di Maternilo, komuniti nelayan miskin di Fajardo, pantai timur Puerto Rico. Kejiranan ini adalah tempat jalan-jalannya menelan anak muda. Matias dibesarkan oleh ibu, nenek Viviana dan bapa angkat Julio de Jesus. Pada umur 12, peninju itu mula minat tinju kerana idolanya Felix Trinidad, juara Puerto Rico dan ahli Dewan Kemasyhuran yang menjadikan seluruh pulau percaya semuanya mungkin. Namun, untuk satu tempoh, tarikan jalanan melebihi gimnasium. Pada 10 Ogos 2012, dia ditembak dan terselamat, kemudian ditembak lagi pada 2013. Dia akhirnya ditangkap dan dipenjara 19 bulan. Di sebalik tembok-tembok itulah segalanya berubah. Matias menemui imannya dan membuat keputusan bahawa tinju akan menjadi jalan keluarnya. Dia keluar sebagai seorang lelaki yang berbeza dan menyalurkan segala yang telah dialaminya ke dalam gelanggang. Dia mencatat 80 kemenangan dengan 22 knockout di peringkat amatur sebelum menjadi profesional pada 2015. Puerto Rico mempunyai seorang pahlawan baru dan kini tiba masanya untuk membuktikannya kepada dunia. Sukar untuk mengabaikan rentetan knockoutnya, kabar tentang peninju paling berbahaya di Puerto Rico tersebar pantas, hanya menunggu peluang besar tiba. Pada Disember 2016, dia menentang Jeffrey Fontanes yang memiliki rekod 16 kemenangan, 2 kekalahan dan 12 knockout. Fontanes tersingkir di pusingan kedua. Selepas itu, Abraham Peralta tiba pada tahun 2017. Cerita yang sama. Matias memberikan pukulan yang dahsyat ke badan, sehingga Peralta rebah ke lantai kesakitan. Dan itu sahaja. Satu lagi knockout. Patrick Lopez, bekas Olimpik dengan 25 kemenangan dan 16 knockout, diserang Matias bertubi-tubi sejak awal pertarungan. Mexicano, muy buena combinación ahí, empezó a soltar la mano también, muy buena combinación del mexicano, sobre el dominicano y sigue Matthews para evitar ese castigo. Sin embargo, ahora es el boricua que es de truza negra, mientras que el boricua es truza blanca. López. Pada pusingan kedua, kaki Lopez mula goyah dan Matias terus menyerang dengan tumbukan. Akhirnya penadil terpaksa campur tangan dan menyelamatkannya daripada serangan lanjut. Una vez lo combina y está en malas condiciones y va para la lona y se aguanta con la... Y creo que referí que debe estar bien atento porque esta pelea está llegando a su final y el referí tiene que intervenir. Pada 2018, nama-nama yang terlibat makin penting. Adrian Estrella tiba dengan 28 kemenangan, 1 kekalahan dan 24 knockout antara lelaki paling berbahaya pernah dihadapi Matias. Pada pusingan keempat, Matias melancarkan tumbukan dahsyat ke badan. Estrella tidak mampu membalas. Pengadil sekali lagi campur tangan untuk selamatkan lawan dari serangan lebih berat. Kemudian muncul Brady Prescott, bekas juara dunia. Lelaki yang menumbangkan Amir Khan pada pusingan pertama, Matias menjatuhkannya 2 kali pada pusingan ketiga. Oh, bueno, peligroso Subriel. Subriel combinando arriba. Bueno, vamos al segundo asalto. Sale combinando abajo. Muy bien, Subriel.
Oye, buen golpe. Buen golpe. Inteligente. Ah, de Costa. Está sentido, Pres. Pada pusingan keempat, uppercut kuat Matias membuat kaki Prescott rebah dan dia jatuh ke lantai lalu pengadil membuat kiraan. Un opercito corto. Suriel. Oh, ¿qué pasó ahí? Dengan 11 pertarungan tanpa kalah, Matias kekal cemerlang, menewaskan Saucedo dan Lopez sebelum pertarungan terpenting dalam hidupnya dengan rekod 13 kemenangan tanpa kalah. Mesin knockout dari Puerto Rico kini bersedia untuk pentas utama. Dengan rekod sempurna 13 tanpa kalah, Matias menghadapi pertarungan terpenting kerjayanya, perlawanan penyingkiran untuk gelaran juara dunia super ringan IBF menentang Maxim Dadashev dari Rusia yang belum pernah kalah. Pemenang akan menjadi pencabar wajib gelaran dunia. Dadashev bermula baik, bergerak dan berpusing dengan berkesan tekanan Matias. Namun Matias sudah ada rancangan. Jika tak dapat menutup ruang gelanggang dengan kaki, dia akan guna pukulan ke badan. To get the knockouts or the stoppages by sheer volume, but when you hear these punches, Thrown 63 jabs, only landing 17. That kind of thinking. Saying you're giving too many chances. Daripada 319 pukulan Matias malam itu, 112 mengenai badan. Pusingan demi pusingan. Pukulan itu melemahkan Dadashev pada pusingan ke-9. Ia perang ketahanan. Matias mempunyai lebih kuasa. In Puerto Rico, we asked him about it yesterday. It was top of mind for Matias. He simply turned to us and getting his hands back, and that's why he's getting counter. He needs to work on that, but I believe number 8. He did make the comment to us yesterday. He said this fight will not really as offensive now. Is fighting on fumes right now. He's tired. He's exhausted. He's trying to dig. Pada pusingan ke-11, Matias membelasah Dadashev dengan pukulan bersih ke dagu dan badan. Jurulatih legenda Buddy McGirt sudah cukup melihat pada akhir pusingan ke-11. Beliau hentikan pertarungan walaupun peninju membantah. Oh, another big shot comes in. He's hurt. He hurt. He is hurt here at the end of 11. Undefeated Dadashev is in a tough spot. Gets sent back. Max, I'm going to stop it. Max, you're getting hit too much. You're getting hit too much, Max. Please, Max, please, let me do this, okay? Okay? Look at me. Please. Come on, you got to be honest with me, man. Doc, actually stop it, Doc. Matias kini pencabar wajib gelaran dunia IBF. Impian hampir tercapai. Namun 4 hari kemudian, dunia terhenti. Pada 23 Julai 2019, Maxim Dadashev meninggal pada usia 28 tahun. Dia mengalami kecederaan otak serius dan tidak pulih, meninggalkan isteri dan anak kecilnya. Apabila Matias mendengar berita itu, kata-katanya sangat memilukan. Saya tidak mahu cek ini. Dia menolak bayaran pertarungan $75,000 pulang ke Fajardo dan mengasingkan diri. Berbulan-bulan, tiada siapa tahu jika dia akan kembali seperti dulu. Tiada siapa bersedia mati ketika mengejar impian dan matlamat mereka, kata Matias dalam satu kenyataan awam. Bersedia mati ketika mengejar impian dan matlamat mereka. Kami hanya naik ke gelanggang dengan memikirkan kesejahteraan keluarga kami, tanpa mengetahui betapa rumit dan sukarnya untuk naik ke gelanggang. Terbanglah tinggi, pahlawan hebat. Hanya Tuhan tahu sebab di sebalik semua ini. Aku akan sentiasa menghormatimu. Beristirahatlah dengan tenang, Maxim Dadashev. 5 bulan selepas tragedi itu, Matias kembali ke gelanggang di bandar kelahirannya, Fajardo. Wujud ketakutan sebenar bahawa tragedi Dadashev telah menjejaskan mental Matias, dan itu adalah senjata paling berbahaya dalam tinju. Sifat agresifnya telah hilang. Ketakutan itu hanya bertahan kira-kira 1 pusingan. Pada pusingan seterusnya, Matias mula bertindak, melancarkan tumbukan kuat tanpa ragu.
Pada pusingan kelima, Matias berjaya menjatuhkan Ennis ke lantai dengan beberapa kombinasi. Dia duduk seperti raja sepanjang kiraan pengadil dan pertarungan dihentikan. "15 pertarungan, 15 knockout." Dia kembali, tapi satu tamparan besar menanti. Matias tiba di MGM Grand Las Vegas sebagai pilihan utama. Kelebihan 50-1. Anand Jan ialah peninju berbakat. Namun tiada siapa percaya dia mampu menentang peninju digeruni yang terkenal menjatuhkan lawan. Pertarungan sengit berlangsung beberapa pusingan dengan Matias menewaskan Anand Jan 211 berbalas 112 tumbukan. Две ничьих. Довольно активно начали. И одним из ключевых моментов для Ананьянова другой не проигрывал ни разу и выиграл все свои поединки досрочно, ну или, проще говоря, нокаутса. Может, именно во второй половине поединка. Вначале нужно пристреляться, понять. Вполне достойно Петрос держится, старается минимизировать ущерб получаемый. Соперника, и многие соперники именно старались от него убегать. Однозначно можно сказать одно: поединок для судей будет сложным. Namun, pada pusingan ketujuh, Anand Jan melepaskan tumbukan kanan yang begitu kuat sehingga mengenai Matias dengan tepat dan pengadil menganggapnya sebagai satu jatuhan. Detik itu mengubah segalanya. Сразу Матиас как будто потряс его. Петрос еще раз попал. Мощный оверхед. Это нокдаун, потому что от падения Матиасу... Dua juri beri markah 95 berbalas 94 kepada Anand Jan dan seorang lagi 96 berbalas 93. Satu kekalahan melalui keputusan sebulat suara. Судей. Петрос Ананьян. Вот. Rekod tanpa kalah hilang. Peluang mandatori rebut gelaran kini terancam. Matias perlu bangkit dari kekalahan terbesarnya. 8 bulan kemudian, dia kembali untuk membuktikan sesuatu. Kekalahan melalui keputusan sebulat suara. Malik Hawkins tiba tanpa kalah dengan rekod 18-0 dan 11 knockout. Hawkins bukanlah lawan yang mudah, tetapi Matias sangat garang sejak detik pertama. Yeah, was the most important thing in this fight. Well, Matias lands. Down all the time. When he walks in, he's got the hands down. So storming out and again unloading here on Hawkins. Hawkins with the high guard manages a short down against the ropes by Ananyan, but you know, he's winning the round. It's another question. It's a close round. Yeah, Hawkins told us that. Like he's hurt. I mean, he's a hard-hitting puncher, you know. Matias just tagged him up. Pada pusingan kelima, Hawkins cedera lutut dan doktor sudah menilai kecederaan wajahnya. Pada pusingan keenam, Matias melancarkan beberapa hook kiri hingga Hawkins jatuh berlutut. And his people drew up this fight. They really thought the pressure. Oh, and Hawkins. Doktor campur tangan sebelum pusingan ketujuh bermula dan menghentikannya. Semua juri beri kemenangan kepada Matias dengan mata 59-54 semasa perlawanan dihentikan. It's all over. Sorry, Malik. The fight has been stopped. Subriel Matias. Mesin knockout telah kembali dan gelaran dunia masih dalam genggamannya. Satu perlawanan penyingkiran untuk gelaran super ringan IBF. Yuken Fale tidak pernah kalah. Dia kidal dan berbahaya. Dia bermula agresif dengan hook kanan dan uppercut, memaksa Matias beri tumpuan penuh. Pada pusingan keempat, Matias melancarkan hook kiri kuat hingga menjatuhkan Yuken Valley ke kanvas buat pertama kali dalam kerjayanya. Yuken Fale berani menyerang balas hingga Matias hampir terjatuh dalam pusingan sama. Namun selepas itu, Matias mula menguasai pertarungan dengan ketara. Dengan 234 tumbukan berbanding 134 keseluruhan. Pada akhir pusingan ke-8, mata Yuken Valley bengkak hingga tak boleh dibuka. Pasukannya melemparkan tuala untuk menyelamatkannya daripada kekejaman itu.
Matias telah berjaya mendapatkan tiketnya ke perebutan gelaran dunia sekali lagi. Sekarang adalah masa untuk menyelesaikan beberapa urusan yang masih tertangguh terlebih dahulu. Ananyan pernah memberikan satu-satunya kekalahan kepadanya 2 tahun lalu. Kini Matias kembali lebih tajam, sabar dan dengan strategi jelas. Dia fokus menyerang badan, melemahkan Ananyan dengan pukulan kuat dari dalam. Pada saat-saat terakhir pusingan ke-9, Matias melepaskan satu pukulan cangkuk kiri yang menjatuhkan Ananyan ke atas kanvas. Ananyan sempat bangun sebelum kiraan tamat. Namun doktor meminta pengadil menghentikan pertarungan sebelum pusingan ke-10 bermula, selepas melihat kecederaan itu. Penebusan itu lengkap. Selepas bertahun menunggu serta pelbagai kekecewaan dan tragedi, gelaran dunia IBF akhirnya jadi miliknya. Pertarungan itu berlangsung di The Armory di Minneapolis, Minnesota untuk gelaran dunia kosong kelas superingan IBF. Subriel Matias, lelaki yang lalui tragedi, kekecewaan dan kehilangan untuk sampai ke situ. Di pihak satu lagi, Jeremias Ponce tidak pernah kalah dengan 30 kemenangan dan sifar kekalahan dengan 20 knockout yang sama sekali enggan memberi laluan mudah. Ponce bertindak agresif, melancarkan 96 tumbukan di pusingan pertama dan mengatasi Matias 28 berbalas 11. Al between Matias. Bit too long, too much. Wow. Wow, it's right. So much. We talked about power shots, and we talk about Ponce. It's Jeremias Ponce. His lone defeat, which he avenged against. Together in this second round, he's landing some nice shots. So he. Matias menyesuaikan diri, mendekat, menyekat serangan Ponce dan mula melepaskan tumbukan pendek serta kuat di dalam. Tumbukan strategi kebaran itu menyebabkan kecederaan teruk. 86 punches around Ponce, 75 uppercuts, hooks. Prime, he's 26 years old. I mean, he's in the toughest fight, having double, triple jabs, and he kind of threw off Matias. Try to close the show. And let's not forget that Matias has been lost to Petros Ananyan, who he avenged in his last fights. Di akhir pusingan keempat, Matias melancarkan tumbukan kiri kuat yang mencederakan Ponce. Stopping him in a beautiful left hook upstairs by Matias. Now Matias unloading on Ponce. Dia memulakan pusingan kelima, mengenai 47% daripada tumbukan kuatnya. Dia menamatkan pertunjukan dengan tumbukan kiri ke badan yang menjatuhkan Ponce ke kanvas. Kali kedua dalam kerjayanya. Is here battling not only on even terms, maybe doing a little better. Matias has Ponce staggered. Ponce bangun sebelum kiraan tamat, namun sudut beliau hentikan pertarungan sebelum pusingan ke-6. Subriel Matias baru menjuarai kejuaraan dunia berat superringan IBF. Budak Maternilo kini juara dunia. Pertahanan wajib pertamanya menentang Sojajon Ergachev dari Uzbekistan. Pakar knockout tanpa rekod kalah di Michelob Ultra Arena, Las Vegas. Ergachev bermula baik di pusingan awal, melepaskan tumbukan kanan dan hook kiri tepat. He was held to 38 punches in that round. But here in round 1, tasting up to 3 of 9 for the defending champ. In position to throw it. Yeah, you can't be too straight. There's an elbow hooks. Yeah. And the left hook. Sharp jab from Matias mula mendapat rentak pada pusingan ketiga.
dan mencederakan Ergachev dengan uppercut kiri serta pukulan ke badan. Sejak itu, serangan yang diterima bertubi-tubi. Emotionally ready since then, he's been unstoppable. Again looking to take advantage of the career-long layoff. Upstairs and goes back to the well, and there's a combination. Main event have something very much in common. You might discourage them for a little while. Pada pusingan keempat dan kelima, Matias mendaratkan 71 pukulan kuat dan memerangkap Ergachev di tali tanpa memberinya peluang untuk menarikan diri. Matias teeing off on Ergachev in the corner. Ergachev has never been down. Wow, talk about overwhelming a technical fighter. Where's the range? Where's the footwork from? Ergachev, 100th punch of the round. Okay. 35 uppercuts if he keeps that up. He's just not used to this type of pressure. Ergachev tidak keluar untuk pusingan ke-6. Sudutnya mendakwa kakinya cedera, namun penonton tahu Matias sudah menewaskannya lebih awal. 5 lawan berturut-turut berhenti di bangku mereka. Gelaran IBF kekal di Puerto Rico. Kemudian tiba pertarungan yang tidak disangka di hadapan peminat sendiri. Matias mempertahankan gelaran IBF menentang pencabar Australia Liam Paro sebagai pilihan utama 7 lawan 1. Paro guna gaya bertinju kidal dan pergerakan untuk meneutralkan pukulan Matias. Dia kekal berdisiplin, mengumpul mata dari luar dan enggan terlibat dalam pertarungan di mana Matias paling berbahaya. And ambush him with power, but right now he's getting with other great fights in the past. And I look at Subriel Matias and it reminds me of a Puerto Rican Kelly Pat. But again, you're just waiting for those boxing aficionados. We're still waiting for the animal. He's not looking for a knockout. He's just looking to talk about a deflating moment for Paro. No. From Manatee, Puerto Rico. 12 pusingan sengit, 3 hakim. Skor 115-112, 115-112, 116-111. Semuanya untuk Paro. Sergio, are you agreeing with that? Is Paro found where we are in Puerto Rico. Matias. I talk about the hometown curse all the time, guys. Good. And the news. He's done it! Do you believe it? Champion of the world. Matias tewas buat kali kedua dalam kerjayanya melalui kiraan mata. Gelaran IBF telah hilang dan sekali lagi, dia perlu mencari jalan untuk pulang ke rumah. Di Bayamon, Puerto Rico, Matias memerlukan satu persembahan yang meyakinkan. Ramirez memulakan pusingan pertama dengan agresif dan membuatnya berada dalam kesukaran seketika. Tetapi pada pusingan kedua, Matias memukulnya ke bahagian badan. Dengan ketepatan yang menamatkan banyak kerjaya, Ramirez tetap tidak berbelas kasihan. Wow, it surprised me because I thought Matias leads in almost every offensive category. Patience. That's the jab. He's making a sweeping right hand from airy moments for Subriel Matias. Matias melepaskan tumbukan kuat ke badan, memaksa Ramirez melutut. Beberapa saat kemudian, kombinasi kedua menjatuhkannya sekali lagi. Dan kali ini, Ramirez kekal melutut, sementara pengadil mengira hingga 10. Matias cranking up the tempo here in round 2. Matias just not stopping. Sinks into the midsection of Ramirez. Ramirez trying to breathe his way through it. The body shots of Matias. Dengan kemenangan KO teknikal, Matias kembali ke landasan dan berpeluang merebut gelaran dunia. Perlawanan penentuan gelaran IBF di Fajardo, bandar kelahirannya. Peluang untuk jadi pencabar wajib tali pinggang IBF yang pernah dimilikinya. Sejak awal, Valenzuela datang bersedia menjadi cabaran sukar untuk Matias. Goyaz is doing that. He's fixing you. He closes it. He's on top of you. Fight
and this is the volume that we were searching for. Matias. Amazing what Matias does. As is allowable in glove boxing. That's something. Valenzuela yang keras dan tahan lasak memberi tumpukan dahsyat kepada Matias, memaksanya berusaha keras setiap pusingan. Namun Matias tetap tersilap. Matias di tahap lain melancarkan tumbukan kuat ke atas Valenzuela hingga doktor gelanggang campur tangan pada pusingan ke-5 dan ke-7. Walaupun luka teruk di atas mata, Valenzuela tetap bertarung. And he does slip and block a few more punches. Now the volume for Matias is less in this round. Whatever two more in this round. I have to say though, he's not getting the bomb. He feels like the way to end this fight is to go after him and make sure it stops. And every round could be the last. Tetapi Matias terus menyerang dan menjadi lebih garang. Pada pusingan ke-8, cangkuk kiri mencederakan Valenzuela dan siri tumbukan memaksanya berlutut. Pengadil memutuskan dia sudah cukup melihat. Sekarang, 22 pertarungan dan 22 nokaut. Peratusan penyudah sempurnanya masih kekal utuh dan gelaran dunia kembali dalam jangkauannya. Stadium Louis Armstrong di Queens, New York. Kejohanan dunia WBC kategori super ringan. Pertama kali dalam kerjayanya, Matias perlu bertahan 12 pusingan penuh untuk menang. Puello memanfaatkan jangkauan dan serangan balas kidal untuk permulaan kuat. Pusingan awal sangat kompetitif dan sengit. That confuses the fighter. One voice only. Tyson Fury had to deal with that, fighting off the back foot. But already, like you see, taking place on the inside. Let's check in with Chris Mannix, who is scoring this fight, of course, down there. Yeah, Todd, they were closing in on a deal. Everything. Puello menggunakan jangkauan dan serangan balas kidalnya untuk memulakan dengan kuat. Pusingan awal sangat kompetitif, tetapi Matias menguasai pusingan pertengahan. Dengan tekanan pukulan dan serangan badan yang bertubi-tubi, perlahan melemahkan juara. Namun, Puello membalas beberapa kali, malah sempat mencederakan Matias di atas mata. Ini menjadikan malam itu jauh daripada selesa. Action with the jab, both of them having their moments on the inside. If someone would just get theirs in on the inside. The aggressive Matias versus us English speakers say. Picking you up with uppercuts and body shots. Pusingan akhir berlangsung sengit. Puello menunjukkan ketahanan untuk kekal kompetitif dalam kad mata. Namun selepas loceng tamat, 2 daripada 3 juri menangkan Matias. Super lightweight champion of the world, Subriel El Orgullo de Martirio Matias. Keputusan majoriti juara dunia super ringan WBC buat kali pertama dalam 25 pertarungan profesional, Matias telah menang tanpa knockout. Namun kemenangan tetap kemenangan dan dia juara dunia 2 kali. Barclays Center, Brooklyn, New York. Pertahanan pertama gelaran WBC, beliau menentang pencabar wajib Dalton Smith yang belum pernah kalah dengan rekod 18-0. Matias menjadi pilihan utama sejak awal. Pusingan awal sangat sengit. Kedua-dua peninju saling bertukar tumbukan dan menentukan rentak. Kemudian, Smith melepaskan tumbukan kanan yang kuat sehingga menggoncang Matias. No need to go toe-to-toe. Well, since he's a slow starter, he's start here for Dalton Smith. Looks for another in addition to facing the best harder shots. Get that leverage. Pada pusingan kelima, Smith menguasai sepenuhnya dan Matias sudah kehabisan tenaga di kakinya. Smith melancarkan hook kanan kuat hingga Matias jatuh ke kanvas. Kali pertama dalam kejaya profesionalnya. that he's going to take. Look at that solid jab. Again. Right hand again. Subriel Matias is wobbled and he says, come on. Down he goes. Matias bangun sebelum kiraan tamat. Namun pengadil Ricky Gonzalez melihat dia tidak stabil, lalu hentikan pertarungan. TKO, pusingan kelima. Gelaran WBC hilang pada usia 33 tahun
dengan 23 kemenangan, 3 kekalahan dan 22 knockout. Matias telah mengukuhkan legasinya sebagai antara petinju paling berbahaya dari Puerto Rico. Walaupun kehilangan gelaran WBC, keinginannya tetap utuh. Satu perlawanan ulangan, satu peluang baru untuk merebut gelaran, satu lagi peluang untuk sampai ke puncak. Apapun yang akan datang selepas ini, satu perkara pasti, Subriel Matias belum selesai dari jalanan Maternilo, kedua kali juara dunia. Ini adalah seorang lelaki yang enggan membiarkan jalanan, peluru, tembok penjara atau tragedi menentukan dirinya. Dia mendefinisikan diri satu demi satu knockout.